Apakah suami melebihkan isteri berbanding ibu? Semenjak kahwin dia jarang ziarah ibu. Jika ibunya perlukan pertolongan, dia tidak penuhi kerana tak mau menggurih hati isteri. Adakah dikira anak deraka? Bukan anak deraka, anak monyet. Dengar baik-baik, orang laki-laki belum kahwin wajib taat kepada ibu, lepas kahwin wajib taat kepada ibu. Orang perempuan sebelum kahwin wajib taat kepada ibu, lepas kahwin wajib taat pada suami. Ada beza tak tu? Orang laki-laki yang sudah beristeri wajib mendahulukan akan ibu pada bab ketaatan, dan wajib mendahulukan isteri dalam bab nafkah. Ada beza tak situ? Dalam bab nafkah wajib nafkah isteri dulu. Dalam bab taat wajib taat ibu dulu. Comel dah Tuhan bagi. Okey? Jadi kalau kita dah berkahwin, jangan putus dengan ibu. Faham lagi? Kerana 3 kali orang tanya Nabi, dengan ibu dengan ayah mana dulu? Ummuka, ibumu. Ibumu, ibumu. Lepas tu baru abuka, bapa kamu. Faham?